pedal tomato dah dekat. Jadi aku planning nak bawa kereta biru ni yang dah terlama sadai ni. So aku check condition dia. So aku dapat tahu yang aku punya skirting ni boleh tangga-tangga gini. Wah. Jadi cerita dia nak pakai terus ke buang skirting ni. Oh, satu lagi aku nak tanya korang semua. So dalam Lita kan, diorang akan suruh pakai toe hook. So sekarang ni dia tak ada. Macam mana guys? Boleh ke pakai yang ini? Ada yang bawah ni je. Boleh lah kan? Jadi ceritanya sekarang ni, aku punya skirting ni, warna jangan cerita lah, dah berhabuk lah. Baru buka berhabuk. Jadi toe hook depan pun tak ada. So belakang je ada. So siapa-siapa yang tahu, korang boleh bantu komen. Aku nak dia settlekan masalah skirting yang tanggal ni. Aku ingat pakai gam tutan lah. Okay guys. So apa-apa jangan lupa info, okay? Assalamualaikum.